Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada seluruh warga kerja PNMB. Hari ini merupakan simbolik untuk kita mengiktiraf usaha, komitmen dan pengorbanan yang telah diurahkan kepada syarikat. Kejayaan yang kita kecapi hari ini adalah hasil kerja keras serta semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh seluruh pasukan. Saya amat menghargai dan merakamkan setinggi-tinggi terima kasih atas dedikasi warga kerja dalam mengharungi cabaran serta terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada syarikat. Saya menyeru agar kita semua bersama-sama untuk terus memperkukuhkan semangat kerjasama dan profesionalisme dalam mencorak hala tuju syarikat ke arah kejayaan yang lebih cemerlang. Selamat Hari Pekerja. Saya bunganya. Tapi saya rasa macam bosan kalau tak ada kumbangnya. Kalau saya panggil kumbang tu bersama saya, agak-agak you orang rasa best sikit tak? Okay lah, I think I don't want to be alone. Kita nak panggil Haris hari ni untuk teman saya terjah ke PNMB. So Haris ni host saya hari ni. Haris. So saya Miza, we all from HR. So Haris, hari ni kita nak buat apa sebenarnya? Hari Pekerja. Alright. Kita pernah tengok filem superhero dekat Bollywood. Filem superhero dekat Bollywood pernah? Okay, so siapa superhero yang Mija rasa Mija suka? Banyak. Name one. Kita nak panggil superhero I macam nak jadi Wonder Woman lah. Okay. Actually Mija tahu tak, dekat PNMB sendiri kita ada our hero. You go. PNMB ada hero? Ya, ada. Kita nak tengok. Siapa sih? Jom. Terjah. So kita kena terjah guys. So kita nak tahu siapa orang tu. Jom let's terjah. Right, so we are here. So Haris, kita nak pergi dalam kan? Betul. So sekarang kita kat kawasan mana? Production. So kita nak terjah dalam. So are you ready? Yes. Let's go. Okay, Kak Mek mungkin boleh cakap boleh kenalkan nama penuh Kak Mek? Nama saya Roziana Mukhtar. Berapa lama dah Kak berkhidmat untuk PNMB? Dah dekat dengan 30, 28, 29. Tahun 96. Tahun 96. Okay, saya dah lahir sikit. Saya belum lahir lagi. So, apa yang membuatkan Kak Mek lama sangat berkhidmat dengan PNMB? Bagi saya lah, salah satunya seronok kawan-kawan, sporting, buat kerja, tak ada macam tekanan. Kita santai. Okey, tema kita pada Hari Pekerja ni, kita bawa tema hero lah. So, siapa superhero yang akan rasa akak represent? Jan. Superhero Kak Mek Haris. Dah kecil hati pula munir-munir lah. Okay, Munir Parawit. Okay Kak Mek, kita saja nak interview. Meaning to say kita value orang-orang yang bersama dengan PNMB sepanjang 28 tahun. Kami rasa because pada saya pandangan HR sendiri, people is our asset kan. Kalau kita tak jaga kita punya pekerja, macam mana kita organisasi nak berkembang maju, right? So thank you Kak Mek untuk masa dengan sharing yang kami bagi tadi. Okey, jom. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum Cik Roslan. Okey. Sama saya nak tanyalah, berapa lama dah Cik Roslan berkhidmat untuk PNMB? Hingga sekarang 32 tahun di PNMB lah. Semoga PNMB lebih maju, berjaya, boleh di masa hadapan mencabar untuk staf-staf PNMB ni. Semoga dia orang lebih bersemangat, lebih disiplin, lebih berwawasan untuk menaikkan nama PNMB bukan di Malaysia, di luar negara. Amin. Semoga PNMB terus melangkah maju. Okay. Saiful, nama saya Saiful. Panggil Afu je. Okey, Encik Afu. Boleh saya tahu berapa lama dah Encik Afu berkhidmat dengan PNMB? Ini tak lama. Daripada semenjak tahun 2005.
Sebenarnya hari pekerja yang bakal kita celebrate satu hari bulan Mei nanti. Apa wish aku kepada tim-tim warga PNMB? Saya kalau nak wish nak wish, saya tak nak benda lain. Saya cuma nak adakan pasukan yang kata lebih bekerja secara berharmoni dan lebih rajin dan lebih kata positif, bukan ke arah negatif. Bekerja orang kata bukan hanya kata kita ni bercakap lebih, tapi kita buat kerja tu dengan jujur, dengan ikhlas, dengan kuat untuk majikan juga, untuk diri kita, untuk pasukan, dan seterusnya menjadi kata satu syarikat atau majikan yang berjaya. Okay, Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Boleh saya tahu nama abang siapa? Maizal, Okey, Abang Maizal. Boleh saya tahu Abang Maizal ni dah dekat PNMB dah berapa lama? kan 24 tahun. Dah 24 tahun. Okey. Darjah hero seterusnya. Saya Rocky Ridwan, bahagian TQM. Sekarang ni yang kata dari segi perkhidmatan tu dah hampir dah 32 tahun. Lama. Mana bermula daripada tahun 1994. Tahun saya lahir. Saya Syam bin Kadir daripada Opsi 1 ni. Kerja dah 30 tahun dah. 30 tahun? Sejak tahun? Sejak tahun 90 Abang bertiga macam tu lah. Lama maksudnya abang ni lah superhero PNMB yang sebenar. Oh, keputusan result. Lagi satu lah, saya bagi satu lagi peluang. Apa tadi salah? Okey. Apa benda lagi banyak kita buat, lagi banyak dia datang. Kerja? Ya, betul. Aku ada banyak fail, tapi bukan polis. Aku simpan kerja orang, tapi aku tak penat langsung. Apakah aku? Komputer. Oh, betul. Komputer. Oh, dengan sekali percubaan guys. Bila aku ada, semua orang suka. Bila aku tiada, semua orang tertanya-tanya. Aku datang sebulan sekali. Siapakah aku? Gaji. Alah! Dia tahu lah guys, gaji. Okay, bila aku ada, semua orang suka. Bila aku tiada, semua orang tertanya-tanya. Aku datang sebulan sekali. Siapakah aku? Salary ya. Betul. Wishing everybody in PNMB a very happy Labor Day, and hope we enjoy every minute of life in PNMB lah. Ni mengucapkan Hari Pekerja untuk semua warga PNMB. Kami mengucapkan Ya, Kak mengucapkan selamat Hari Bekerja untuk warga PNMB. Semoga bekerja lebih tekun dan lebih lagi baik. Sebagai barisan pekerja, kami memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran operasi setiap hari. Sempena Hari Pekerja 2026, saya berterima kasih kepada semua rakan sekerja saya atas semangat kerjasama, disiplin dan kesungguhan dalam menjalankan tanggungjawab. Selamat Hari Pekerja kepada semua yang bekerja di Percetakan Nasional Berhad. Assalamualaikum, kami daripada warga PNMB ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja. Teruskan memberi komitmen yang terbaik dalam setiap keputusan yang dilakukan. Jangan selalu cuti. Jangan selalu MC. Jangan mula. Sama-sama? Okay. Kira. 1, 2, 3. Selamat Hari Pekerja. Boyo lah Pak. Aku memang pakai handshot. Aku tak nampak apa-apa. Saya Encik Michael Tanjung anak Imam, Regional Head Borneo, dan saya adalah selaku bertanggungjawab kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad Cawangan Kuching dan Kota Kinabalu.
dan saya telah bertugas di Pencetakan Nasional selama 40 tahun. 1 Mei. Hari apa 1 Mei ni apa? Hari pekerja apa? Okey, alang-alang tu, jom ikut kami. Kita pergi tanya staf PNB Alustar beberapa soalan dan minta mereka buat ucapan sempena hari pekerja tahun ni. Jom ikut kami. Assalamualaikum. Okey, boleh kenal diri tak? Okey. Nama Syafina Aziza binti Syarif, Finance Eksekutif PNB Alustar. Dah kerja kat sini dekat 21 tahun dah. Apa motivasi bagi kau akhir hari main kerja? Okey, kita ni main kerja niat kena betul. Niat kerana Allah. Lepas tu insya-Allah rezeki yang kita dapat tu akan diberkati. Ucapan sempena hari pekerja untuk tahun ni. Okey, selamat hari pekerja kepada semua warga kerja PNB. Semoga PNB ni terus maju jaya. Hai Abang Murad. Hai. Sorry, nak ambil masa Abang Murad sikit. Nama saya Murli Nazar dan Kurazan. Kat Alustar ni lebih kenali dengan nama Murad. Dia bekerja di PNB Alustar 19 tahun dah dari tahun 2007 dan di bahagian cilik. Apa cabaran yang pernah Abang Murad hadap kat tempat kerja selama 19 tahun kerja ni? Cabaran terjebak mesti kerja PRU. Dia memerlukan komitmen yang cukup tinggi. Kena ligan masa. Dia masa dah singkat, kena ligan politik nak ada. Memang perlukan komitmen yang tinggi. Tekanan jangan tanya lah. Memang hebat tekan. Okey, jalanlah sedikit ucapan sempena hari pekerja tahun ni. Kepada semua staf kerja, selamat hari kerja dan teruskan usaha kita. Integriti cukup penting dan selalu tanamkan sikap bertanggungjawab. Terima kasih Murad. Sama-sama. Pergi benda tengok padi, angin sepoi nyaman sekali. Moga rezeki bertambah lagi, jasa hampa kami hargai. Selamat kerja. Assalamualaikum Cik. Salam. Hari ni saya datang nak temu buan Cik mengenai diri Cik dan juga pasal hari pekerja. Boleh ke? Boleh. Boleh tak Cik perkenalkan nama Cik dan juga jawatan serta departmen dan berapa lama dah Cik berkhidmat? Nama saya Muhammad Kamal Hashimi bin Rosli. Saya menjawab jawatan eksekutif perancangan logistik di PNB Johor lah. Untuk tahun berkhidmat, alhamdulillah tahun ni dah masuk tahun ketiga saya. Kiranya Encik tidak bekerja di PNB Southern, apakah yang akan Encik lakukan di luar? Sekiranya saya tak bekerja di syarikat pencetakan nasional ni, mungkin saya akan bekerja juga dalam bidang printing tapi di syarikat lain sebab saya merupakan graduan dan teknologi pencetakan. Okey, ucapan dan juga harapan sempena hari pekerja untuk seluruh staf. Saya ucapkan selamat hari bekerja kepada seluruh warga PNB. Semoga apa amanah yang diberikan kita jalankan sebaiknya lah. Selamat hari bekerja. Okey, Assalamualaikum Puan. Okey, saya akan nama Puan terlebih dahulu dan juga berapa lama Puan dah berkhidmat di syarikat ini? Nama saya Hana binti Ismail. Saya dah berkhidmat di PNB Southern selama 25 tahun. Apakah yang buatkan Puan kekal lama bekerja di PNB Southern? Saya dah staf-staf dekat sini semua bersama pada saya ambil research dulu. Saya ingin mengucapkan selamat hari pekerja pada semua staf pasukan PNB. Saya selamat kerja. Baik, Cik, sila ceritakan sikit mengenai nama, jawatan dan departmen serta berapa lama Cik dah berkhidmat di syarikat PNB Southern. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Ghafur bin Latif. Saya berkhidmat di sini lebih kurang bermula tahun 1997 sehingga 2026. 2026 dalam 28 tahun itulah. Ya. Permulaan saya masuk mesin lah. 7 ke 8 tahun. Saya akan pakai kepada penyelia. Lepas tu pindahkan kepada bahagian planning lah. Setahun lagi lah saya kira akan bersara lah. Cukup umur 60 tahun. Apakah cabaran terbesar Encik bekerja di PNB Southern ni serta momen-momen yang indah yang boleh Encik kongsikan? Cabaran yang paling sabar, job mendadak. Kita nak siapkan bagi tempoh yang singkat dengan peralatan ataupun personal yang serba kekurangan. Tapi yang paling mencabar masa pilihan raya, momen yang mengimbulkan dekat ni kawan-kawan dah semua bila kerja sama. PNB macam kerja
ringan lah, tak beban pada seseorang je. Sedikit ucapan sempena Hari Pekerja. Saya ucapkan selamat Hari Pekerja kepada seluruh rakan-rakan semua yang di mana-mana sahaja di seluruh kalangan. Kita akan lebih maju jaya pada kanan silang kepada PBC baru. Bekerja lah dengan proses kelas lah. Selamat Hari Pekerja. 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 Selamat Hari Pekerja macam saya, Mama. Selamat Hari Pekerja. Happy Labor Day. Selamat Hari Pekerja. Selamat Hari Pekerja. Selamat Hari Pekerja. Hai, selamat Hari Pekerja. 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 Selamat bekerja keras dan selamat Hari Bekerja. Selamat Hari Pekerja. 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 Saya wakil daripada PNMB Southern ingin mengucapkan selamat Hari Bekerja bagi seluruh warga PNMB. Saya ingin memberi sedikit nasihat kepada semua pekerja-pekerja baru. Anda hendaklah memahami tugas serta tanggungjawab anda dengan jelas. Dan yang paling utama adalah anda mestilah komited dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Dan di akhiri ucapan saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua warga Malaysia, terutamanya kepada semua staf PNMB. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada semua pekerja atas sumbangan yang diberikan dan tidak ternilai kepada syarikat. Teruskanlah berusaha dengan penuh integriti, semangat dan dedikasi dalam melaksanakan tugas masing-masing. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua pekerja PNMB. Sekian, terima kasih. Pekerja tiada istana megah, tanpa pekerja negeri tidak terbelah, tanpa pekerja ekonomi tak berjaya, kita kuat bersama. Apa yang saya boleh katakan, teamwork adalah kunci kejayaan sesebuah organisasi. Ianya bukanlah hasil kerja seorang individu tetapi kerja sepasukan. Selamat Hari Pekerja. Solidariti perjuangan, solidariti perjuangan, solidariti perjuangan, kuat kerana Harapan saya kita semua teruskan bekerja sambil beramal kerana kerja adalah satu ibadah. Selamat Hari Pekerja. Siapa yang membaca, siapa yang tarik pukat, siapa yang mengajar, siapa rawat mengubat. Kitalah wahai pekerja buruh yang penat, kita kuat bersama.